Meon, tolong jahitkan seluar aku kejap boleh tak? Kenapa dengan seluar kau? Ni, dia terkoyak lah sebelah. Sabarlah. Ni, seluar aku terkoyak ni. Kau ni nak menukang pula. Cuba tengok. Sekejap. Mari sini aku tengok. Seluar kau ni tak ada apa. Ni dia pakai button. Mana ada koyaknya. Nanti kau nak pakai kat button dah seluar ni. Macam tu. Mana boleh seluar macam tu. Dah melawan hukum alam kau tahu. Seluar ni dia kena jahit tepi ni macam tu. Tak boleh buka-buka lubang macam ni. Nanti masuk angin. Sejuk. Aku nak kau jahit je. Ni buat cikap musang Okey lah. Kau jahit lah. Kejap je kan? Kejap je. Tunggulah kejap. Pakcik Roberto! Pakcik Roberto datang! Dah besar ya anak kau. Roberto! Adik, kenapa main kat atas kepala tu? Lah, kenapa tak boleh main atas kepala? Kepala ni mahkota seseorang. Kita kena hormat. Tak apalah. Budak nak buat main. Biarkanlah. Tak boleh. Masa dia budak ni lah kita kena didik. Bila dah tua bangka macam kau, nak didik pun dah tak ada guna. Aku pula yang kena. Anak kau yang buat salah, aku yang kena. Meon, rumah kau ada tandas tak? Tu tanda. Boleh lah tu. Pinjam kejap. Boleh je. Buat tumpah lalu ya. Tak ada adab betul lah ini. Ayah ni repair seluar ke? Buat rumah batu? Dia macam ni lah zaman dulu menjahit. Adik! Astagfirullahalazim. Jangan macam tu. Tak baik. Adik bergurau je. Mana boleh bergurau macam tu? Tak baik. Tadi ayah cakap tak boleh main atas kepala je. Adik bukan main atas kepala. Kat situ pun ada kepala lah. Nanti terlepas tu, nak tangkap macam mana? Susah tau. Susah apanya? Report je lah dekat veterina. Dia ingat kita ni haiwan peliharaan. Agaknya nak main report-report. Itulah. Kau jangan ambil serius sangat dengan anak kau ni. Nanti dia jadi tantrum. Masa dia kecil lah kita kena jaga macam ni. Kalau dia tantrum. Bahaya. Dah siap dah sebelah. Berapa ni, Meon? Kejap lah aku nak pergi tandas dulu. Oh, pandai kencing juga kau. Budak, kau sini kejap. Kau ni gurau dengan aku macam aku budak-budak, Tadi pakcik okey je. Satu. Belah sini. Satu lagi. Roberto, kau buat apa dengan aku? Kau ingat apa? Ingat aku jatuh? Ini Meon lah. Mana boleh jatuh?